Ini 5 sifat wanita yang jin sangat suka pada dia. Ngamuk tak tentu pasal, selalu marah, padahal benda tu kecil je. Dan mungkin ada sifat-sifat ataupun amalan yang kita buat yang sebenarnya membuatkan jin ni suka bertinggik pada kita. First sekali, yang ni ramai orang buat lah, iaitu orang yang jarang berzikir kepada Allah. Kita zikir kan, ingat pada Allah, ini adalah satu perlindungan tahu untuk diri kita. Yang kedua, yang ini ramai sangat perempuan yang buat, iaitu perempuan yang emosi dia selalu terluka. Kan, emosi kita selalu terluka. Apa yang kita buat bila emosi kita terluka? Kadang-kadang kita akan banyak salahkan diri, kita akan menangis yang berpanjangan. Poin-poin ni dia boleh kacau kita. Tiga, ya Allah, yang ini saya rasa ramai sangat orang yang buat, iaitu perempuan dah lah emosi selalu terluka. Apa lagi yang kita buat? Suka duduk bersendirian. Yang keempat adalah wanita yang dia tidak menutup aurat. Yang kelima, yang ini mungkin tak ramai orang buat lah, iaitu wanita yang mengamalkan ilmu-ilmu khurafat. So make sure 5 benda ni korang kita kena jaga, so that jin ni dia tak berdekat dengan kita.